Kan? Tapi saya tak tahulah yang macam mana sekarang. Saya dulu berkreasi tu pasal saya tak jumpa guru. Budak sekarang ni berkreasi, saya tak tahulah sebab tempat nak pergi belajar tanjak apa semua kita selalu elan dah, tempat ada. Betul. Jadi kalau nak cerita antara tanjak warisan dan tanjak apa buatan baru ataupun kreasi ni daripada perkataan Inggeris creation. Di Melayu kan jadi kreasi lah. Jadi banyak beza lah. Banyak sangat beza kan. Pertama sekali, kalau pesan guru saya, kalau kita nak mengangkat jati diri kita, kita kena bawa jalan warisan. Tak kira apa ilmu, bukan saja tanjak, silat ke apa benda lah, gendang ke, yang warisan orang Melayu kita kan. Contoh orang belajar berubat apa semua kena bawa jalan warisan. Daripada situlah kita akan faham, pelan-pelan kita mengenali dan timbul rasa cinta. Apabila kita faham, contoh macam apa tanjak-tanjak yang kamu pakai ni kan, dia ada maksud-maksud tertentu, ada nama tertentu kan. Dia bukan, buat orang tertentu ni bukan sembarang. Betul. Dia buat